Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor. Saya ada persoalan berkenaan dengan jamak dan qasar. Soalan yang pertama, situasi yang pertama, seorang pelajar dia bermusafir untuk pulang ke kampung halaman sewaktu cuti. Adakah dia boleh solat jamak dan qasar di UiTM ataupun dia perlu keluar daripada UiTM ni baru dia boleh solat jamak dan qasar? Kemudian situasi yang kedua, seorang yang dia tinggal berjauhan dengan isterinya. Dia berada, contoh isterinya berada di Kuala Lumpur dan dia ini pulang pada hujung minggu saja. Jadi adakah dia boleh solat jamak dan qasar di rumah isterinya tu atau tak boleh? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Secara umumnya soalan jamak dan qasar ni ada dalam senarai fatwa yang telah kita keluar. Pergi kepada laman web Jabatan Mufti Perlis, ada bab tentang yang ditanya itu. Seseorang dalam tempoh dia hidup tu, dia hendaklah menentukan di mana tempat yang paling banyak yang menjadi tempat kehidupan dia. Mana yang tempat paling banyak kehidupan dia. Dia tak adalah sampai kalau 10 tempat dia pergi, 10 tempat dia anggap semua tempat itu adalah merupakan rumah dia. Salah satu tempat yang menjadi tempat yang paling banyak yang dia menetap. Maka tempat yang menjadi kebiasaan kehidupan dia dalam tempoh berkenaan 5 tahun ke 10 tahun ke, itu adalah tempat dia. Selain daripada tempat itu, walaupun dia ada di situ, dia pergi hanya sekejap-sekejap saja. Dia hanya katakanlah dia ada rumah di London, dia pergi di sana, maka dia hanya ada rumah yang dia duduk untuk dia sementara, dia rehat, dia tetap dianggap musafir di sana. Sebagian para ulama mereka kata kalau ada harta dikira dah tak musafir. Ada pendapat yang demikian. Tapi salah satu sajalah untuk dia dianggap sebagaimana dia seperti mana dia tempat yang menjadi penetapan diri dia. Kalau dia duduk di UiTM 5 tahun dan semua harta dia di sini, pengurusan dia di sini, semua tempat dia di sini, di sinilah dia. Dia balik ke rumah mak dia sekali-sekala, itu adalah tempat sehari dua dia boleh untuk menjakukan jamak qasar di situ. Tapi kalau dia balik dah seminggu, boleh lihat kepada fatwa kita kata dia boleh ambil qaul yang menyatakan bahawasanya 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Tengok pendetailan fatwa tu ada di situ dan dia tak perlu saya panjangkan. Okey, terima kasih. Soalan kedua tadi apa? Dalam perjalanan dia boleh jamak qasar macam biasa. Bila dia sampai di tempat isteri dia, tapi itu bukan rumah dia, bukan tempat dia, bukan dia duduk di sini dan dia menetapnya adalah dia di sini, dia sebagai satu orang yang bermusafir di sana walaupun isteri dia ada. Isteri ada tidak menjadi menyebabkan dia dianggap sebagai tidak musafir. Walaupun mazhab Sayyidina Uthman nampaknya macam dia kata bila ada wanita isteri di situ, kira orang di situ. Ini telah menyebabkan berlakunya perbincangan para sahabat dengan dia. Orang tanya dia pasal apa dia tak qasar. Pasal apa dia tak qasar? Dia kata wala qad takhaztu makkata ahla. Aku telah mengambil Mekah sebagai menjadi penduduk Mekah sebab dia berkahwin dengan orang Mekah walaupun dia duduk di Madinah. Itu mazhab Sayyidina Uthman. Tetapi kalau tanya saya dalam hal ni, kalau dia hanya pergi ke situ dengan adanya isteri dia, tak menjadikan dia tidak bermusafir. Macam kita bawa isteri kita sekali pergi ikut mana-mana, tidaklah menjadikan kita tak musafir kerana isteri ada bersama kita. Allah. Ada soalan yang